Okey, ini pengakhiran homestay di sini. Selamat tinggal. So, sekarang ni kita orang dah siap-siap. Tadi kita orang bangun pagi, pukul 6 pagi tak silap bangun. Bangun seorang-seorang mandi. Jangan risau, tandas banyak. Tandas memang banyak, atas bawah ada. So, dia orang mandi bangun pagi. Bela-bela macam internet pakai 3G kan, bela-bela kan, loading. So diorang lepas dah mandi, diorang kemas-kemas. Lepas dah kemas, pakai baju untuk mandi nanti. Dah siap-siap semua kemas. Okey, itu kita tutup semua elektrik kan kat rumah ni. Wifi, aircon semua tutup. Kita kena faham, kita dah menetap kat sini, kita kenalah jaga kan. So kita tutup semua pintu, semua tak ada apa-apa yang tinggal. Check, double check, semua dah confirm. Kita baru menuju ke tujuan kita. Tujuan kita kali ni, kita pergi sarapan dulu. Masing-masing perut lapar, bangun pagi kita pergi sarapan yang terdekat lah. Tak tahu dari mana, tapi tak ada lah rekod video untuk sarapan tu, tak ada. Ni terus skip ke video pantai dengan waterpark. Tu je. Untuk rekod video sarapan tak ada lah. Sekarang ni kita orang double check untuk tengok ada apa-apa lagi yang tertinggal ke aircon ke apa. Tutup semua, baru kita keluar, kita gerak terus perjalanan pergi ke sarapan pagi. Cari lah sarapan yang terdekat di sini. Sekarang ni diorang dah tunggu dekat luar. Adan dengan Acap dah tunggu kat luar. Aku dengan Zizi dah check ada apa-apa yang tertinggal kat dalam bilik ke apa ke. Dah check dulu. Wifi kena tutup. Tak tahu tutup. Tutup switch utama terus lah, senang cerita lah. Nanti misi kita menuju ke pantai. Kita bergambar dekat pantai nanti. Okey, tengok semua dah siap. Okey, jangan lupa kunci pintu. Selamat tinggal mesti. Tengok, uish, masing-masing pakai baju Justice League, Black Adam, The Flash, Superman, saya Batman. Nah, baju yang kita orang kan. Okey, kita sudah sampai ke pantai. Okay, kita dah sampai pantai ke Pantai Desaru. Dengan geng-geng Justice League, Superman, The Flash, walaupun tak nampak The Flash. The Black Adam. Black ada. Aku Adam Batman. Okey, dah selesai ambil gambar. Cukup. Kita ambil gambar jap. Okey, sudah sampai kali ni di Desaru Waterpark. Jom kita layan video sampai habis. Okey, layan semua masing-masing dah seronok. Wah, ini baru tergempak. Okey. Kali ni kita main kapal, ayunan kapal. Macam tu. Kita tengok macam mana main dia. Banyak aktiviti kat sini. Tapi dua aktiviti Gloso untuk main 4 orang tu tak ada rekod. Dia tak kasih rekod. So sorry lah. Tapi memang seronok. So kita layan. Dah sampai Desaru.
Ini hujan. Kita naik sini, naik ni lah. Akan naik ni. Okay, tengok masing-masing dah seronok. Semua jantung tertinggal kat belakang. Acik tak boleh belah tu, keluar suara pondan dia dengan Zizi sekali. Apa dah. Aduh. Okay, kita pergi ke next activity. Dah selesai dah main kapal ni, so kita cuba benda lain pula. Cuba kita tengok. Lajunya jalan. Mantap. Macam mana experience korang? Oh, Alright. dah jom. Lah. Kau cakap beri apa? Aku nak terbalik. Aku nak terbalik, ya Allah. Sekejap. Alright, masih okey eh? Bodoh. Macam wow.
Member santai. Aku kata dia buat sini kan nak buat apa? Ha? Kalau dia letak mozaik, harus kalau macam ni bahaya kita sambil balik sumpah hidup kata ada plus tak? Oh, tak ada. Ni kau ada edit plus ni? Ada bawa edit plus tak? Beli lah satu. Gas minmat ke? Dia tak pedih ni. Pedih sikit-sikit je. Itu sakit tu. Itu sakit lah. Boleh. Orang ikut kau tepi bawah sah. Kau tak kena air. Kau macam orang lemas. Ayo. Kau remat mana benda? Tadi kat sini. Jadi apa? Nur Elmiza. Nak pusing ke? Mana-mana aku tak kisah. Oh, ni shortcut. Mana jauh? Tenang ribut jiwa. Kau buat apa? Takut hilang ke? Aku rekod. Nakal. Jangan. Okay, sambung dulu. Tak nak. Nanti orang ingat aku lembut nanti. Tak apalah nyak. Sekala je. Rekod. Okay, masa depan. Alright, masing-masing okey eh? Bodoh eh. Jap, aku belikan jap. Terapung tak boleh. Susah badan ni, berat ni. Tak terapung. Kapal karam. Ini masanya kita main roller coaster. Ui, seronok tu. Walaupun pendek okey lah. Ngeri jugalah aku naik. Naik slow je. Time turun tu
Tertinggal semua bulu rambut semua keluar. Jantung pun tertinggal. Slow, santai, pusing. Pusing sikit. Je lambat sikit bahagian tu. Hup. Okey, sampai checkpoint dia tu. Tu. Hup, lambat sikit. Yang ni laju sikit. Dia tengok dari jauh macam slow kan. Bila naik orang naik tu faham tu. Hui, tengok full laju. Hup. Sebab masing-masing kena air. Mandilah masing-masing. Seronok siap. Tak apa. Kita cuba. Okey, ni bahagian ombak buatan. Gitu. Ni tempat santai. Ni Adan. Senyum kau ya. Kali ni kita santai dulu, berendam kan. Layan ombak buatan yang kena hempap. Yang belakang ni ada tempat duduk santai ada. Nak santai kat belakang boleh. Layan video ni dulu. Oh sorry. Minum babe. Ombak guys. Didi. Weh, yang ujung-ujung ni rasa dampak dia tu. Rasa kan? Oi. Aku rasa hujan lagi sedap pun sebenarnya. Depan dia macam tak rasa kan? Okey, sudah sampai ke Taman Kecil Gelungsur. Kali ni bolehlah rekod sambil gelungsur tu kan. Ni budak-budak boleh, dewasa pun boleh, remaja pun boleh. Nak rekod gelungsur tu boleh lah. Kali ni ada gelungsur. Okey, kita rekod. Oh no. Sini. Ada jadi cuba. Mana ya? Aku ke? Let's go. Bapak gelap. Jap.
Tapi pendek lah. Dah. Ada, lagi. Ni, masih ada satu try, satu lagi tak try. Ni kawan dia. Tadi kita Oh, sama eh? yang macam ni juga, tadi sebelah ni. Sama lah. Sama. Sama try. Dia nak main mana? Ha? Dah. Dua, empat dulu. Ha? Okey, inilah tiba saatnya penghujung video. Habislah percutian kita orang. Lepas kita mandi-mandi ni, kita terus siap-siap balik ke Keluang. Balik ke Keluang, hidup macam biasa. Okay, terima kasih yang support saya. Jangan lupa like, share and subscribe my channel. Jangan lupa tekan lonceng untuk update-update video yang terbaru yang terkini. Okay, terima kasih. Bye bye. See you next video.